Bila dah kumpul emas banyak-banyak, nak kena bayar zakat lah pula kan. So time bila kita kena mula bayar zakat ni? Okey, bagi tuan-puan yang tengah terfikir-fikir, apa emas yang tengah tunjuk ni? So ini adalah gold bar keluaran Public Gold yang beratnya adalah 5 gram dengan ketulinan emas 999 ataupun emas 24K. So ini adalah desain bunga emas keluaran Public Gold. Okey, jom kita tengok tadi cara macam mana kita nak tahu sama ada kita dah layak ataupun belum untuk bayar zakat emas simpanan. Kalau kita tengok kat sini, syarat untuk zakat emas simpanan ya. Zakat emas ni ada dua. Satu emas simpanan, satu lagi emas yang kita pakai. So emas simpanan ni biasanya bukan barang kemas yang kita pakai itulah. Macam gold bar, dinar semua tu kan kita simpan je, kita tak pakai. Syarat bagi emas kategori seperti ini ialah kita kena patuhi 85 gram dan ke atas. Dah ada 85 gram dan ke atas, barulah kita ni dikenakan zakat. Itu pun kalau dah simpan melebihi 1 tahun. Okey, jom kita tengok bila masanya kita kena bayar zakat. Katakanlah based on harga terkini sekarang, harga emas adalah lebih kurang RM450 untuk 1 gram. Jadi kalau tuan-puan yang suka menabung dalam akaun Gap, yang suka menabung RM100 ataupun setiap bulan tu buat belian sebanyak 1 gram, jom kita tengok bila masanya akan mula buat bayaran zakat ni. Okey, so kalau katakan based on harga RM450 untuk 1 gram, sekiranya tuan-puan adalah penggemar penyimpan emas dalam akaun Gap tu sebanyak RM100 setiap bulan. So RM100 ni kita anggarkan dapat dalam sekitar 0.22 gram So setiap bulan simpan tanpa fail 0.22 gram ataupun RM100 ni. Dan kalau kita tengok 85 gram syarat wajib dia tadi syarat gram minimum dia 85 gram. Kita bahagi dengan 0.22 gram yang kita simpan setiap bulan tu, maka 387 bulan lagi baru kita akan capai cukup 85 gram ni. So dah cukup 85 gram ni baru kita boleh bayar zakat kan. So 387 bulan ni bersamaan dengan 32.3 tahun. Jadi 32.3 ni selepas setahun kemudian barulah kita boleh mula bayar zakat. Maknanya tahun yang ke 34, 33.3 kan kita genapkan lah. Jadi tahun yang ke-34 baru mula bayar zakat. Okey, so kalau penyimpan emas RM100 satu bulan tu, jangan risau sebab lambat lagi you akan mula bayar zakat. Okey, kalau kata anda seorang penyimpan 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan, maka selama 85 bulan lah nanti baru akan capai 85 gram. Jadi 85 bulan ni bersamaan dengan 7.1 tahun. 1 tahun selepas 7.1 tahun ni, tahun yang ke-8 baru anda akan mula bayar zakat. Maknanya kalau hari ini bermula dengan simpanan 1 gram 1 bulan, maknanya lagi 8 tahun lah baru anda akan mula membuat bayaran untuk zakat emas simpanan ini tadi. Okey? So nampak tak? So jangan risau tentang simpanan emas dan kena bayar zakat ni bila apa semua. Ada orang tu dia risau sangat, baru simpan RM100, baru ada 0.2 gram dia dah risau tentang zakat emas simpanan. Sebenarnya bila kita dah boleh mula bayar zakat emas simpanan ni, bermaksud kita punya kekayaan ataupun kita punya harta, kita punya kelayakan untuk menjadi sebagai seorang pembayar zakat emas tu dah tercapai. So tak semua orang boleh buat bayaran zakat emas simpanan ni. Kalau dia tak ada sebarang simpanan emas, dia tak boleh lah nak buat bayaran zakat emas simpanan kan. Jadi bukan semua orang boleh buat bayaran zakat emas simpanan ni, hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh buat bayaran zakat emas simpanan. Okey, so bagi yang belum ada lagi akaun bersama Public Gold dan nak mula buat simpanan dalam akaun Gap, tak kira lah sebanyak RM100 setiap bulan, 1 gram 1 bulan, boleh daftar melalui link di profil saya. Pendaftaran adalah secara percuma sahaja. Boleh terus daftar dan terus mulakan simpanan emas anda. So selepas daftar, saya akan guide tuan-puan satu persatu. Okey? So jangan lupa untuk share dan save video ni untuk mudah nak rujuk balik pada masa depan. Okey? I'll see you in my next video. Bye!